Assalamualaikum dan salam berwarna. Nama saya Nur Afizah Elisha Syaina Minta Afandi, nombor matrik 305573. Hari ini saya berada di Pulut Sambai Warisan Emak untuk membuat kajian antropologi saya tentang Pulut Sambai di Kuala Kedah. Kajian saya kali ini bertujuan untuk mengenal pasti nilai budaya, cara membuat pulut sambal dan kepentingan pulut sambal dalam kalangan masyarakat di negeri Kedah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama saya memperkenalkan diri saya lah. Okey, saya Muzammil bin Murad, lebih dikenali sebagai Amir Pulut Sambai lah kalau di kawasan sini lah. Mereka akan gelar saya sebagai Amir Pulut Sambai. Sebelum saya menjalankan perusahaan Pulut Sambai, saya banyak bidang yang telah saya berkecimpung, termasuklah saya bekerja dengan syarikat-syarikat catering, syarikat-syarikat makan lah, kebanyakannya yang saya bekerja tu. Jadi selepas pada tu saya buat kedai saya sendiri. Saya mengambil alih perusahaan ni daripada mak saudara saya. Pada masa sekarang ni kita cuba tukarkan, kita cuba gunakan isi ikan sepenuhnya. Isi ikan sepenuhnya untuk nak bagi rasa kepuasan tu lah untuk orang makan tu. Ada tak yang ada minta tempahan untuk kenuri-kenuri dekat Kedah ni? Okey, bila untuk tempahan kenuri ni, bila main musim kenuri ni, selalunya masa cuti sekolah lah. Bila masuk musim kenuri ni memang banyak sangat tempahan untuk kenuri tu. Sehingga 2-3 ribu biji lah. Satu hari kan. Jadi tak termasuk yang biasa ni lah, yang hari-hari saya nak buat ni kan tak termasuk lah. Itu yang hanya yang untuk tempahan lah, lagi satu musim perayaan. Walaupun macam tempahan biasa-biasa ni kecil-kecil ni ada hari-hari 50, 100 biji tu memang ada lah, sentiasa ada. Cuma tempahan yang banyak tu pada musim cuti sekolah kenduri. Pulut sambai ini merupakan makanan tradisional yang sangat sinonim bagi masyarakat di negeri Kedah. Pulut sambai ini selalu dihidangkan pada sarapan pagi ataupun kenduri keramaian bertujuan untuk memperkenalkan pulut sambal sebagai makanan tradisional, kuih tradisional di negeri Kedah. Pulut sambal ini dibuat pada pulut yang dikukus dan sambal yang telah digaul sehingga kering menjadi serunding. Saya banyak stesen-stesen media lah, termasuk RTM, yang lepas tu Utusan Malaysia, banyak yang bantulah dari segi promosi ni. Bagi sambalnya pula, Encik Muzammil menggunakan isi ikan kerisi dan dimasak dari pagi hingga ke petang untuk mengeringkannya menjadi serunding ikan.
masa depan ni. Saya harap besok anak saya dapat mewarisi apa yang saya buat sekarang ni. Dan mereka bolehlah orang cakap nak upgrade sikit, nak buat bagi canggih sikit ke, pulut tu nak buah warna ke, nak tambah berwarna ke apa pun dia boleh. Jadi orang muda ni ke depan kita tak tahu idea dia macam mana. Tapi yang penting yang asal ni harus juga dikekalkan. Jangan ada apa-apa perubahan lagi. Dan saya harap anak saya tu dapatlah terus untuk memberi generasi yang akan datang tu dapat merasa perut sambai. Dan seterusnya akan bersambung-sambung lah, insyaAllah. Itu harapan saya, yang anak saya ni tak akan tinggal bisnes perut sambai ni, dan dia dapat mewarisi kepada anak-anak dia lah pula esok ni, dan sehingga seterusnya. Okey. Jangan hilangkan perut sambai ni. InsyaAllah lepas ni kita akan sampai ke Sintok, sampai ke Changlun pula kita hantar. InsyaAllah. No? Kita hanya cari ejen-ejen saja dan pembekal-pembekal. Okey. Terima kasih Pak Cip. Sama. Terima kasih untuk kali ni. Baik, sama-sama. Tu rasa-rasa dengan jawapan tu semua agak memuaskan ke? Ada? Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Kotlah ada apa-apa yang boleh, insya-Allah. Hai. Ini pulut sambai. Kita nak makan pulut sambai. Ni bentuk dia. Kita makan. Inilah pulut sambai. Dia pulut sambai ni pulut dengan serunding. Dia serunding ikan. Selalu orang main tak? Ini orang tak main tak? Ada orang tak ada. Kena pisah sekali ya. Tapi kalau hari tu ya kena pakai. Sedap. Dia tak pedas sangat. Dia macam tak pedas. Sebenarnya sedap. Sebenarnya sini buat sendiri. Hasil temubuan saya pada kali ini mendapati bahawa pengusaha-pengusaha pulut sambal masih mengekalkan lagi resepi turun-temurun mereka. Walau bagaimanapun, sambutan dalam kalangan generasi muda semakin berkurang disebabkan oleh pengaruh makanan moden. Pulut sambal bukan sekadar makanan, tetapi menjadi simbol identiti bagi negeri Kedah. Namun, antara cabaran utama adalah kekurangan pewaris untuk meneruskan warisan pulut sambal ini. Sekian saja kajian saya pada kali ini. Hai guys, kita makan pulut sambal. Kita nak bagi orang Johor rasa. Sekarang excited nak rasa pulut sambal. Tak pernah makan. Oh, okay. Bagilah orang rasa jauh ke rupa ni. Welcome to my channel. So ni rupa pulut sambal. Ni pulut. Ni serunding ikan. Rasalah. Tak pelik, sedap rasa pulut. Ni rasa pelik tak selesai makan. So ni rupa dia. Tangan dah. Tak apa boleh juga tangan. Tak rasa dah pun pakai tangan. Intinya. Oh sini inti ikan merah. Dari mana sih? Peluang dekat negeri lain ni. Sedap. Sedap tak? Sedap weh. Sedap kan? Sedap. No, dah nak faham. Orang panggil pulut panggang. Pulut udang. Pulut udang. Tak ada udang. Sedap sedapnya. Apa perasaan anda? Sumpah rasa sedap gila. Nak makan lagi. Makan. Kedua. Sedap. Sedap gila. Sedap guys. Sedap gila.